Hello guys, selamat datang ke channel Cars of Malaysia. Untuk video ini kita akan melihat sebuah SUV segmen C dari Jepun. Ini adalah sebuah Subaru Forester serba baharu. All new Subaru Forester di Malaysia ada satu varian sahaja dan harganya RM221,500. Jom kita lihat dengan lebih teliti. Baik, sebagai sebuah SUV segmen C memang ada banyak alternatif untuk Forester ini. Dalam segmen ini sahaja ada yang harganya sekitar RM100,000 dan ada yang harganya sekitar RM200,000. Ada pilihan dari China, Jepun, Korea dan Eropah. Harga Forester kini lebih tinggi kerana dalam generasi ini ia hanya dijual sebagai model CBU di Malaysia, kalau dulu ada yang CKD. Sekaligus dengan harga baharu ini, model Forester juga kini dilengkapi dengan kemasan yang lebih premium. Pilihan alternatif yang lebih hampir kepada harganya termasuklah kereta seperti Volkswagen Tiguan dan GWM Tank 300. Kalau dibandingkan dengan SUV jenama Jepun yang lain, harga Forester kini adalah yang paling tinggi. Baik, jom kita lihat bahagian luarannya pula. Jadi mungkin anda perasan yang kereta ini ada sedikit trim-trim berwarna emas berserta stiker yang besar pada hood dia di sini. Jadi ini bukanlah benda yang asal dari kilang. Jadi Subaru Malaysia sengaja je hiaskan kereta ini, unit ini sahaja dengan hiasan seperti ini. Dan kenapa warna emas? Mungkin kerana Subaru Malaysia nak bagi hint kat kita yang Forester ini berbanding dengan Forester yang sebelum ini sudah semakin premium. Apa-apa pun pada pandangan saya, kereta ini rekaan luarannya sekarang sudah lebih kepada gaya rekaan kereta Amerika lah. Nampak lebih besar, nampak lebih tegap. Kalau Subaru Forester yang sebelum ni, kita nampak yang badan dia rendah tapi bumbung dia tinggi. Yang ini dah nampak keseluruhan badannya sudah semakin tinggi, sudah lebih seimbang antara ketinggian tingkap dan juga ketinggian pintu dia lah. Jadi itu dah berubah dan ini juga adalah satu petanda yang karakter kereta ini secara keseluruhan juga telah berubah. Lampunya pula adalah jenis LED projector, tapi sedikit istimewa lah berbanding dengan LED projector yang lain sebab lampu pada Subaru Forester ni, walaupun pada Forester yang sebelum ni dia sudah ada satu ciri yang dinamakan sebagai steering responsive headlight. Maksudnya kalau kita pusing steering ke kiri, projector ni akan menyuluh ke belah kiri, dan kalau kita pusing steering ke belah kanan, projector ni juga akan menyuluh ke belah kanan. Jadi ini adalah satu benda yang kira agak istimewa untuk kereta Subaru lah. Jadi di sini juga ada DRL di bahagian atas ini, dan di bahagian bawah ini ada fog light jenis LED. Okey, jom kita lihat pula prestasi lampunya pada waktu malam. Jadi ini adalah tanpa high beam, kemudian saya on auto high beam sekarang, dan inilah kualiti suluhannya pada waktu malam. Ada steering responsive headlight dan terus kita lihat di sini respon auto high beamnya pun kira cepat. Selepas saja kereta kedua tadi, terus lampu high beam dia on semula. Di sini saya tunjukkan sedikit steering responsive headlight dia. Jadi bila kita corner memang lampu tu akan ikut sekali. Seterusnya ini responnya dengan motosikal pun laju walaupun pada selekoh, terus on kembali. Ada anjing di situ. Last sekali, jom kita lihat lagi satu senario di mana respon auto high beam dia sangat laju, terus terpadam walaupun kereta masih jauh, dan sebaik sahaja kita melepasi kereta ini, high beam dia terus akan on semula. Memang respon yang mungkin terbaik saya pernah lihat. Di sekeliling badan kereta ini pula ada plastik cladding yang tidak bercat, sama sahaja seperti Forester yang sebelum ini, cuma sekarang rekaan dia lebih bersegilah dan ada lubang angin di sini. Jadi sekali lagi, part yang berwarna emas ni tambahan untuk unit ini sahaja dibuat hiasan untuk unit ini. Inilah dia rekaan Forester dari tepi. Memang kalau dibandingkan dengan Forester yang sebelum ini, nampaklah dia punya bentuk tu sangat lain. Forester yang dulu nampak rendah, nampak bumbung dia tinggi. Sekarang nampak macam SUV yang lebih biasalah, lebih moden. Di sini juga kita boleh lihat yang dia menggunakan rim bersaiz 18 inci. Dan tayar yang diberi adalah tayar Bridgestone Dweller HP Sport. Saiz dia 225 55 18. Kereta ini menggunakan brake disc untuk depan dan belakang. Dan seperti Forester yang sebelum ini, suspension adalah McPherson strut di depan dan double wishbone di belakang. Baik, apa lagi yang boleh kita lihat di bahagian tepi ini?
kita boleh nampak yang dia menggunakan keyless entry untuk pintu penumpang hadapan, dan side mirror ni memang warna hitam lah untuk variant ini, dan ada roof rail. Kereta Subaru memang kena ada roof rail lah, terutamanya Forester ni. Last sekali jom kita lihat bahagian belakang dia pula. Jadi ada satu benda sahaja yang saya tak suka kat sini, iaitu dia punya rekaan bumper ni lah. Seolah-olah ada 2 exhaust tip tapi sebenarnya ada satu sahaja. Jadi kelihatan sedikit janggal lah. Baik, jom kita lihat bahagian dalam kereta Subaru Forester yang serba baharu ni. Jadi kalau anda pernah masuk Forester yang sebelum ini, anda masuk ke dalam kabin yang ini pula, rasa dia memang lain lah. Falsafah rekaan dia memang lain. Dia rasa lebih premium. Kedudukan kerusi ni pun lagi tinggi. Jadi kalau anda tahu Forester ni sebelum ni, dia sebenarnya hanya adalah sebuah Impreza yang dibesarkan. Jadi memang dia punya kedudukan kerusi tu pun semuanya rendah. Sekarang dah lebih tinggi. Dan Forester yang sebelum ni, walaupun dia makin lama makin jauh lah daripada Impreza tu, kabin dia masih lagi rasa sangat utilitarian. Banyak hard plastik dan dia rasa sangat basic lah. Tapi dalam kereta yang ni dia dah rasa mewah sikit. Kalau yang dulu tu saya akan panggil tu sebagai satu kereta pelasahan lah. Saya suka kereta pelasahan ni sebab kita rasa macam tak kisah, kita rasa carefree nak bawa masuk selut ke apa ke, tak rasa sangat. Sekarang ni ada rasa sayang sikit bila tengok interior dia. Dah lebih banyak soft touch, dan dekat pintu ni pun ada Alcantara. Dekat seat dia pun dah ada Alcantara. Baik, bercakap tentang seat dia, jadi kedua-dua seat driver dan seat penumpang hadapan ada power adjustment. Cumanya seat driver ada memory function lah, seat passenger tak ada memory function. Dan secara keseluruhan lah, ergonomics untuk kereta Subaru pada saya tak pernah mengecewakan lah. Memang rasa on point, rasa steering semua on point, rasa ketinggian armrest semua selesa, kedudukan pedal pun cantik dan kemas. Dan kalau anda duduk sekejap je dalam kereta ni pun, anda akan dapat rasa yang kereta ni seolah-olah direka oleh sekumpulan orang yang suka memandu, yang suka kereta. Bukan sahaja touch point dia tu rasa best, rasa sporty. Dia punya pedal shifter ni, dia punya click ni rasa kemas je. Ada kereta yang dia punya pedal shifter tu rasa longgar. Dan kalau kita tengok pula di bahagian screen head unit pun, walaupun dia adalah satu skrin besar macam kereta-kereta moden lain sekarang, dia ada ciri-ciri yang untuk seorang yang suka memandu, yang suka kereta. Sebab apa? Dulu Forester ni dan juga XV lah, dia ada satu skrin kecil atas ni. Jadi skrin kecil atas ni dia adalah kita punya meter 3 beradik lah, kita punya info kereta, dia punya pitch, angle apa semua, benda tu ada. Benda tu dah tak ada sekarang, tapi info-info tersebut sekarang dah masuk dalam skrin utama ni pada bahagian atas dia. Jadi kita boleh nampak apa? Kita boleh nampak oil temperature. Selalu kereta dia tak tunjuk oil temperature, dia tunjuk water temperature. Itu pun kalau ada gauge. Jadi selalunya kereta sekarang hanya tunjuk bila kita punya temperature tu sejuk sangat ataupun panas sangat. Dan kalau ada gauge sekalipun, dia tunjuk water temperature. Dan di skrin ni pun ada satu percentage acceleration. Maksudnya kita boleh tengok kita tengah tekan pedal gas ni 50% ke 30% ke. Benda-benda begitu kita boleh nampak dalam skrin. Dan dalam skrin ini juga dia ada vehicle info. Jadi kalau kita pergi ke home screen ataupun car info lah, dekat car info ni dia tunjuk kita punya biasalah driving statistics ni. Memang Subaru yang lama memang dah tunjuk lah kita punya angle kereta ni, kedudukan kereta kalau pergi off-road. Dan lagi satu, ini memang untuk orang yang suka kereta lah, dia ada apa? Dia ada section maintenance. Dalam maintenance ni dia senaraikan engine oil, oil filter, tyres, maintenance schedule. Maksudnya kita boleh reset dekat meter ni bila kita last tukar tayar. Jadi kita boleh tahu berapa dah mileage tayar yang kita pakai sekarang, engine oil dan juga oil filter. Benda ni semua asing-asing. Selalunya kereta kalau ada info ni lah, selalunya lah hanya adalah satu maintenance. Maksudnya dia kata dah tiba masa untuk maintenance. Jarang-jarang lah nak tunjuk list yang agak detail macam ni. Next, jom kita lihat ruang simpanan dalam kereta ini. Jadi ruang simpanan dalam Forester ni okey lah. Dia punya glove box boleh dikatakan
besar lah. Saya boleh letak satu vacuum portable macam ni pun boleh muat lagi kat dalam, dengan ada phone holder dan sebagainya pun ada kat dalam tu. Cumanya dia punya kotak armrest ni, saiz dia saiz medium lah. Dia punya door bin dia ni boleh dikatakan kecil. Sebab apa? Sebab kalau saya nak letak botol 1.5 liter ni pun kita kena paksa dia masuk. Kena paksa masuk baru boleh. So ini adalah kategori yang kecil lah. Okey, apa lagi ruang yang ada? Kita ada 2 cup holder di center console. Pun boleh je kalau nak paksa botol 1.5 liter. Ada wireless phone charger dekat tepi center console ni, tak ada storage. Dan dia juga ada sunglasses holder. Dan lagi satu benda yang mungkin jarang kita nak nampak dalam kereta. Apa? Subaru dan mungkin kereta Hyundai yang lama pun ada benda ni. Jadi sun visor dia, kalau kita turunkan dan kita letak ke tepi, kalaulah masih ada silau di belah sini, dia ada extension macam ni. Jadi ni kira best lah. Saya suka benda ni. Dan secara keseluruhan kalau kita cakap pasal build quality kereta ini, pada saya lah, kalau anda mungkin bandingkan dia dengan SUV segmen yang lain, katakanlah mungkin Honda CR-V, kereta ni, dia punya kabin ni rasa lebih solid. Kalau nak kata rasa premium pula, mungkin dah hampir macam kereta Mazda. Baik, jom kita lihat apa yang ada dalam skrin Forester ini. Jadi seperti kereta-kereta moden yang lain, seperti juga kereta Mazda, dia dah terikut lah dengan trend kereta moden sekarang. Ada skrin yang besar. Cumanya rasanya Subaru dah lama sikit ada skrin besar ni. Dari WRX pun dah ada skrin besar seperti ini. Jadi ini adalah dia punya home screen. Dan walaupun skrin dia besar, dia punya fungsi tu tak adalah sebanyak fungsi skrin kereta China. Tak ada game, tak ada camping mode apa semua tu, rest mode, tak adalah movie apa semua tak ada dalam ni. Bolehlah nak main media apa semua, tapi dia tak sama macam yang kita lihat dalam kereta-kereta China walaupun skrin dia besar. Okey, home screen ni ada apa? Ada radio, media, phone, auto start stop, butang dalam skrin bukan butang fizikal. Ada juga setting. Jadi ini adalah setting arm untuk skrin inilah, dan juga setting bunyi. Dia juga ada vehicle setting. Jadi ikon di bawah ni tadi, okay, vehicle dynamics control, X mode, boleh pilih auto vehicle hold, dan kereta ni ada steering responsive headlights. Jadi dia akan ikut kita punya steering lampu tu. Driving assistance kita boleh adjust, more settings. Car info, boleh nampak kita punya maintenance status, memang detail lah ni. Dan ada apa juga? Apps. Apps ni jangan terkejut lah, dia bukanlah banyak benda, dia adalah Apple CarPlay dan Android Auto. Android Auto ni kenapa ada kat sini? Sebab kita boleh adjust shortcut yang kita nak. Pin code ni, kereta ni ada fungsi pin code, tapi saya tak tahulah pin code untuk kereta ini. Jadi boleh letak auto vehicle hold, dynamics control. Nak tambah shortcut tu memang boleh. Jadi memang kalau nak tambah Apple CarPlay pun boleh. Jadi jom kita lihat apa yang ada pada sini Android Auto, macam mana sambungan dia, macam mana rupa dia. Macam itulah. Jadi dia mengambil ruang ini. Ni ada butang AVH. Ini adalah kita punya shortcut. HVAC control. HVAC control ni, AC control ni, dia ada campuran sikit lah. Ada yang dalam skrin, ada juga butang fizikal. Jadi kita boleh je nak adjust suhu dengan butang fizikal kat luar ni, tapi dalam skrin ni pun boleh. Tapi kelajuan kipas hanya dalam skrin sahaja. Okey, last sekali, jom kita lihat dia punya kamera sekeliling kereta. Jadi dia ada satu butang pada center console ni, butang view. Kita boleh tekan untuk engage dia punya 360 degree view. Jadi okey, ni rupa dia. Kita tengoklah dia tengah loading ke apa ni. Okey, adakah kita boleh swipe? Apa itu lah ni? Tak boleh swipe. Nampak gayanya tak boleh swipe. Boleh buat apa je ni? Tap, tap, tap. Kalau saya masuk gear reverse, kita akan keluar view sebegini. Ni reverse camera sahaja. Kalau kita nak buat 3 pointed,
Oh, kena on view lah. Oh, ada top view sebegitu. Okay. Alright, jadi itulah dia punya kamera 360 darjah. Ada view sebegini. Okay, boleh lagi. Ada view sebegini. Okay. Maksudnya kita perlu tekan butang ini. Okay. Okay. Tapi maksudnya view yang 3D tu kita taklah boleh keluarkan begitu sahaja. View yang 3D tu tadi bila kita tengah sekarang dalam gear drive ni, dia tak keluar. Dan rasanya tak ada butang untuk buat kan. Dia hanya keluar begitu sahaja. Melainkan kita masuk apa ni? Park, kita tekan view. Baru dia keluar. Rupa macam itu. Ini pun tak boleh swipe. Okey. Alright, itu sahaja. Baik, jom kita lihat barisan kedua dalam Forester ini pula. Jadi serta-merta kita dapat lihat dia ada ruang kaki yang sangat luas. Jadi kerusi pemandu ni dah dilaraskan kepada kedudukan pemanduan saya. Saya hanya berketinggian 165 cm sahaja dan dengan kedudukan ini nampak saya boleh letak siku saya di sini dan muat lagi letak kat situ. Jadi memang ruang kaki yang sangat luas dan mungkin ini adalah antara barisan kedua yang paling selesa saya pernah duduk. Sebab apa? Sebab bukan sahaja ruang kaki dia luas, dia punya support daripada bench pun bagus. Ruang antara peha saya dan juga ada banyak bunyi gagak di situ jadi ruang antara peha dan juga bench ni sangat sikit. Alright. Jadi selesa lah, sangat selesa. Backrest dia pun memang selesa, ada pelarasan sedikit. Dia ada tali di sini untuk kita adjust. Jadi ini adalah yang paling tegak, ini adalah yang paling condong. Jadi saya akan cakap yang memang ini adalah antara barisan kedua yang paling selesa yang saya pernah duduk lah. Dan dia masih lagi mengekalkan trim Alcantara dari depan ke belakang juga ada, dan pada kerusi pun masih ada lagi fabric Alcantara ini. Armrest pula untuk tengah ni dia ada yang nipis sahaja macam ni. Jadi kalau pada Mitsubishi Xpander tebal sikit, yang ni nipis sahaja tapi tinggi. Jadi kedudukan dia okey lah bila kita letak siku kat sini. Okey. Ada dua cup holder dan pada kerusi barisan kedua ada 3 headrest. Jadi penumpang di tengah-tengah ni pun ada headrest yang boleh dilaraskan. Dan walaupun kereta ni adalah kereta all wheel drive rasanya lantai dia tinggi. Sebab apa? Sebab tunnel kat tengah ni tak tinggi sangat Dan kalau lihat pada center console ni, dia ada bagi satu lekuk sikit. Jadi kalau kita duduk di sini, kaki tu boleh bolehlah lagi muat. Kaki saya ada terkeluar sikit lah, tapi okey lagi. Ruang dia kira besar lah tu. Dan semestinya untuk kereta moden zaman sekarang, kerusi belakang ni ada point ISOFIX. Ada juga dua port USB di belakang ni, satu USB A, satu lagi USB C. Okey, jom kita lihat ruangan boot dia pula. Sorry, masih lagi ada gangguan bunyi gagak sedikit. Jadi boot dia ada power tailgate. Tekan saja begitu dan dia akan buka. Jadi boot dia ni kira luas lah tapi tak adalah dalam sangat Dan rasanya kalau dari segi lantai boot, akses lantai boot ni kalau Honda CR-V tu lagi rendah lah. Jadi kita tak perlu angkat barang tinggi sangat. Yang ni dia tinggi sedikit. Okey, dalam ni ada apa? Ada tonneau cover tapi kita takkan guna sekarang lah. Jadi ini diberi, boleh juga disimpan bawah lantai boot tapi sedikit rumit. Jadi saya tak nak buat sekarang. Jadi jom lihat apa yang ada di dalam ni Jadi Subaru Forester, apa yang best pasal dia, walaupun pada generasi sebelum ni kan, dia ada apa? Dia ada cangkuk kat atas ni Cangkuk ni maksimum 3 kg. Tapi memang ini saya rasa satu benda special lah pada Subaru. Sini ada, belah sini pun ada dan pada bahagian bawah ni pun ada juga cangkuk. Saya rasa ni untuk netting ni, untuk netting kargo. Jadi dia ada extra practicality. Dan lihat juga di sini dia ada apa ni, soket 12 volt. Kalau anda nak buat apa-apa aktiviti camping ke apa, soket ni ada kat sini Okey, itu sahaja dari segi ruang di sini. Boleh juga lihat kerusi ni ada lipatan 60-40. Jadi kalau kita nak buka dia macam mana? Ada butang di sini. Jadi saya akan tarik Dia adalah butang mechanical sahaja. Jadi saya akan tarik, cuba fokus pada kerusi tu. Dia turun macam mana.
Okey, 1, 2. Okey. Dan tarik yang ni pula. Macam mana? 1, 2. Okey. Besarlah. Luaslah. Dan tengok dia punya lantai ni. Boleh dikatakan flat So that's actually nice lah. Apa ada di bawah lantai boot? So dia bagi kita sedikit compartmentalization macam ni. Ada kita punya segitiga warna merah, dan di bawah material ni adalah dia punya tyre spare. Dan tyre spare dia adalah jenis apa? Temporary use only. Space saver lah ni. Jack dia kat situ. So inilah yang diberi dalam Forester yang serba baharu. Okey, sebentar kita naikkan balik kerusi di barisan kedua ni. Tunggu kejap. Okey. Jom kita lihat bagaimana dia boleh muatkan suitcase yang kira saiz besar standard kau ni. Ini adalah yang pertama. Kita boleh letak sebegini. Okey. Dan ini adalah yang kedua. Okey. Muat tak sebelah-sebelah? Muat. Ya, memang muat. Memang cantik lah. Dan kalau kita lihat dia punya tempat tonneau cover ni, maksudnya walaupun ada tonneau cover, boleh muat dengan senang dua suitcase yang besar macam ni. Okey, jom kita pandu uji pula kereta Forester ini. Jadi ia dikuasakan oleh sebuah enjin 2.5 liter NA, 4 silinder, dan sudah semestinya adalah enjin boxer lah, sebab ini adalah sebuah kereta Subaru. 185 PS dan 247 Nm torque. Transmisi CVT dan ada all-wheel drive lah, symmetrical all-wheel drive. 0 hingga 100 dilakukan dalam 9.7 saat. Jadi kita ada ruang sikit untuk tekan. Ini bunyi dia apabila tekan. Saya rasa bunyi dia okey lah, boleh tahan sebab zaman sekarang ni mungkin jarang juga kita nak dapat enjin yang besar sebegini dan tiada turbo, naturally aspirated sahaja. Okey lah. Dan pada saya lah, transmisi CVT dia ni, dia boleh buat dia punya fake gear shift, seolah-olah macam kita memandu kereta dengan automatic transmission yang biasa dengan agak baik. Jadi kereta ni dia ada sport mode, tapi kalau anda belum pernah memandu sebuah Subaru, mungkin anda akan susah sikit nak cari di mana butang sport mode dia. Jadi dia sebenarnya adalah butang S pada steering ni. So ni ada SI drive, SI drive teknologi, I untuk intelligent, S untuk sport. Jadi tekan sahaja dan dia akan masuk ke profile yang lebih sporty lah. Dan apabila kita dalam mode sport ni, kalau saya tekan, memang dia akan pegang rev tu lama sikit. Memang dia ada fake gear shift yang mungkin paling realistik lah untuk sebuah transmisi CVT. Jadi benda ni, kalau anda masih ada jiwa yang suka memandu tapi mungkin terpaksa memandu sebuah SUV, inilah dia kereta yang boleh memberikan anda kepuasan gear shift yang sedemikian. Okey, seterusnya jom kita bercerita tentang dia punya handling. Jadi saya pernah memandu Forester yang lama, dan pada saya lah, Forester yang lama itu dia lebih seronok untuk dilenjan. Sebab apa? Sebab memang badan Forester yang lama tu dia lagi rendah. Kita punya kedudukan pemanduan pun lagi rendah. Dan saya dapat rasa yang dia punya center of mass tu pun lagi rendah. Jadi bila kita nak layan corner ke apa, memang dia akan buat kita terkejut lah, sebab kereta tu badan dia macam bas dengan bumbung yang tinggi, dengan tingkap yang besar apa semua. Tapi dia punya handling bila masuk corner semua, memang kita boleh laju lah, memang tak ada masalah. Yang ini of course masih lagi ada kestabilan daripada engine boxer. Engine boxer dia flat sahaja. Cumanya sebab center of mass kereta ini macam dah tinggi sikit, jadi dia punya karakter tu dah berubah. Handling masih lagi saya rasa yang terbaik dalam kelas dia. Cumanya kalau kita banding dengan Forester yang lama, Forester yang lama tu dia lagi gila sikit lah. Jadi dia lagi ekstrim lah dari segi handling. Yang ini sesuai dengan dia punya rupa yang baru, lebih premium. Dia punya interior yang baru juga lebih premium. Dia punya pemanduan tu pun dah lebih tenang, dah lebih matang. Dan keselesaan pula saya rasa boleh dikatakan yang terbaik dalam kelas dia. Jadi dia memang sangat selesa, dan
Lepas kita lalu speed bump, memang kereta ini dia boleh kembali kepada keadaan yang asal dia dengan cepat sekali. Seterusnya, jom kita bercerita tentang dia punya NVH. Jadi, wow, kereta Jaguar baru lalu dengan enjin begitu kuat. Mungkin anda boleh dengar lah insulation daripada kereta ini. Jadi, NVH kereta ini, jom kita cuba. Saya berada di lebuh raya Latar sekarang ya. Jadi, jom kita cuba kelajuan 110, 120, 140. Okey, jadi kalau dibandingkan dengan Forester yang sebelum ini, memang kalau kita bawa laju memang dah tenang dah pun. Memang dari segi stability semua tu memang tak ada hal. Cumanya dia punya NVH tu pada saya kurang sikit lah. Memang padan lah dengan dia punya interior pada tu pun yang ada lebih banyak hard plastik. Sekarang ni NVH dia dah lebih baik, dan bunyi yang paling kuat adalah bunyi angin lah dan bunyi enjin apabila kita perah dia lah. Tapi kalau tak tu memang tenang je sebenarnya. Saya berada pada kelajuan 110 sekarang dan RPM dalam 2300 macam tu. Jadi tenang sahaja, bunyi angin yang paling kuat. Seterusnya, jom kita bercerita tentang ciri keselamatan pula. Jadi antara jenama-jenama yang setelah pandu uji, saya paling gemar dengan sistem keselamatan dalam Subaru lah. Jadi Subaru dia panggil dia punya advanced safety ni eyesight. Jadi view dia stereoscopic berbanding dengan kereta lain selalunya ada satu kamera saja. Jadi walaupun kita program dia punya sistem ADAS tu macam mana sekalipun, input tu tak sama. Jadi input visual Subaru ni dia lebih bagus lah dari segi dia punya jarak dan sebagainya. Dan benda ni kita paling rasa bila? Kita akan paling rasa benda ni bila kita menggunakan sistem ACC, follow rapat kereta depan. Kemudian kita ada kereta daripada lorong yang lain tu, dia nak masuk ke lorong kita kan. Jadi selalunya kereta-kereta lain dia akan lambat mengesan kereta tu sebab dia ada satu kamera sahaja. Jadi dia kena kereta tu betul-betul duduk depan kita, baru mungkin dia akan ada inputnya, ada kereta di depan, baru dia nak brake. Kereta yang ni tak lah. Jadi kereta tu walaupun dia baru je cross lorong tu dia punya garisan putus-putus tu, kereta Forester ni dia akan dah mula perlahankan kenderaan. Jadi tak adalah rasa macam dia punya sistem ACC tu brake secara mengejut sangat. Seterusnya, jom kita bercerita tentang dia punya penggunaan bahan api pula. Jadi kali ni saya tak ada banyak masa sangat nak pandu jauh-jauh. Jadi saya hanya memandu sejauh 276 km dan saya top up balik lah, teknik yang sama lah. Jadi tangki yang penuh, kita drive, kita top up balik. Jadi bila saya top up balik tu, saya top up dalam 29 point lebih-lebih liter minyak. Dan Subaru Malaysia menyarankan saya untuk isi RON 97 lah. Jadi bila kita buat kiraannya, penggunaan bahan api yang saya dapat adalah 10.77 liter per 100 km. Adakah itu penggunaan bahan api yang tinggi? Saya rasa ya, tapi juga kita tak perlu terkejut lah sebab kereta ini dikuasakan oleh sebuah enjin 2.5 liter NA dan tambah-tambah lagi kereta ini ada pacuan 4 roda. Baik, itu sahaja yang saya dapat kongsikan dengan anda tentang kereta Subaru Forester yang serba baharu ini. Semoga info yang saya kongsikan ini dapat membantu anda untuk membuat pilihan membeli kereta yang lebih tepat. Macam biasa, kalau anda suka dengan video ini, bolehlah kasih like, share dan juga subscribe. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Di situ ada berita otomotif terkini serta panduan membeli kereta. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.